Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Hari ni saya nak berkongsi cara buat dodol. Ni bahan-bahan dia ya. Di sini saya ada air gula merah. Sini air sukatan nanti saya berikan dekat ruangan komen, okey? Kita masak dulu air gula sampai hancur dan kita tapiskan, kita dapatkan macam ni. Okey, ni tepung pulut dan santan. Kita adun. Kita buat dodol ni. Ni pati santan ni, santan pekat tu. Bukan santan cair, ini santan pekat. Saya masukkan sedikit demi sedikit dulu. Kalau sekaligus nanti tepung kita tak sekata. 2 minggu saya bergelombang dengan durian. Sekarang buah durian sudah habis. Lempuk pun dah kita tak buat dah sebab durian dah habis. Yang mana dah terima ya, yang dah membeli resepi saya, yang membeli lempuk dari saya, terima kasih banyak-banyak. Yang mana tak sempat tu saya minta maaf. Kita tunggu tahun depan pula ya. Musim durian tahun depan. Okey, ni tepung beras. Okey, dah siap adunan kita. Jom kita masak di luar. Okey, sekarang adunan ni kita tapis. Ni kita kacau sampailah dodol kita ni betul-betul tua. Bila tua kita boleh pegang kenyal-kenyal macam tu. Kacau dodol ni tak semudah ya, tak macam buat lempuk. Dia ni nak kena betul-betul kacau dan tua. Dan betul-betul masak lah. Okey. Sekarang kita masukkan durian. Ni kita buat dodol durian. Jadi kita masukkanlah isi durian ni. Tak apa, kita masukkan je sekali dengan biji-biji dia ni. Nanti dia akan tanggal. Macam kita buat lempuk tu. Bila dia tanggal baru kita keluarkan biji dia. Barulah sedap dodol durian kita. Zaman dulu-dulu masak guna kayu api. Sekarang ni kalau kita nak guna kayu api, payah, bukan senang nak cari kayu api. Jadi kita gunakan gas. Okey, ni setengah jam ya, nampak ni. Adunan dah mula membeku ataupun memekat. Nampak ni. Okey, ini dah 1,5 jam ya. Macam ni lah rupa dia. Dodol kita lagi 2 jam lagi lah untuk kita kacau. Okey, kita kacau dia lebih kurang 2 jam lagi. Okey, masa saya kecil-kecil kan, dodol macam ni, mak ayah saya kacau, saya minta sikit. Ambil daun pisang, tak dalam piring, mak pun ambil sikit, masukkan. Time ni memang sedap. Nampak ni. Okey ya, selepas 4 jam, inilah hasilnya dodol kita. Tu dia. Tak melekat dia. Ni kita tutupkan api. Sekarang kita nak angkat dia. Dah cukup masak dah. Sikit-sikit. Okey, sekarang dodol kita dah pun sejuk ya. Ni dia ni. Bolehlah kita potong dodol kita ni. Saya letak pelapik plastik ni supaya dia tak melekat. Ni dia dodol. Bismillah. Inilah rupa dodol durian kita.
Kalau nak cepat putus boleh je gunakan pisau biasa ya, tapi pisau tu dia melekat. Kalau pisau plastik ni dia tak melekat. Jadi agak yang ni agak susah lah kita potong sikit. Pisau plastik kan. Sini. Ini memang dia betul-betul tua. Okey, ni dia. Dah pun siap kita potong-potong dodol durian kita. Macam ni. Apa dia? Dia kalau betul-betul tua memang dia tak melekat ya. Selamat mencuba.